Macam mana nak cari kedai makan yang halal ataupun haram dekat Seoul Night Market ni? So actually nak cari yang halal tu ada banyak jugalah pilihan kedai yang ada, tapi limited jugalah as a Muslim. Macam ada kedai yang jual marshmallow, saya takut gelatin dia tu daripada unsur khinzir, sebab tu saya tak beli, sebab dia pun tak ada logo halal. But then banyak juga makanan yang memang sedap-sedap, saya akan recommend juga dalam ni. Hello, annyeonghaseyo. Okay, Assalamualaikum and hi everyone. So sekarang saya berada dekat Myeongdong Night Market dekat Seoul. So saya seorang-seorang sebab adik-adik saya semua dah balik hotel, mereka nak rehat awal. Sekarang pukul 8.30 malam. So bagi saya Seoul selamat untuk perempuan. Polis di mana-mana, and orang dia baik-baik, kenderaan dia tak laju. Saya sangat suka dengan bandar ni. Seriously, saya rasa selamat dekat bandar ni. So kalau korang nak pergi Myeongdong Night Market, korang just turun je dekat Myeongdong Station. So korang turun je dekat entrance nombor 7 station ni, korang keluar je daripada elevator tu kan. Korang pusing sini. This is the Myeongdong Night Market. So dia ada banyak laluan lah. Laluan ni laluan first. Okay, and then kalau korang jalan depan tu lagi, ada lagi laluan belok ke sini. Tu market dia. Market dia macam bersambung lah. Okay, saya akan bagi tahu juga makanan apa yang halal yang boleh dimakan. Memang ada kedai yang tulis halal dekat situ. Okay, so saya akan tunjuk korang makanan apa yang korang boleh datang and makan kat sini. Okay, and tonight kita akan makan sama-sama. Saya akan review kat korang makanan yang saya makan malam ni. Let's go. So this is Seoul at night. Bandar ni sangat hidup tau. Saya sangat suka. Saya akan datang lagi Korea one day. Ada orang buat basking. Alright. So ada pakcik yang menari juga kat situ. Ramai guys, ramai gila. Hati-hati ya, kat sini orang jual pork tu benda biasa lah orang jual kat sini. Ada taboki. Taboki pun boleh makan juga. Ada taboki halal. Ni kedai kebab ya. Dia dah tulis kat situ halal, so korang boleh makan. Semalam saya dah makan kebab, saya nak try makan lain pula. Okay, so ni, hello, hi. So ni kebab kat sini, harga dia macam ni lah, harga standard dia. Okay. Look tempting kan, nampak macam sedap. Kemas, bersih juga, orang pakai gloves. So I like it. Okay, egg bun ni korang boleh beli juga tau. Yang ni pun halal. Okay, korang boleh beli juga. Yang ni boleh, Muslim boleh makan, okay. Tengok jalan lagi depan. Ada orang jual juga, macam beg-beg tepi ni. This one pun halal guys. Okay, banana cream ni korang boleh makan juga. Halo, 초코. 감사합니다. 두 개? 하나요. Inilah tengah hulu kita. Semalam saya dah makan, saya rasa sedap. So hari ni saya nak makan sekali dengan korang semua. Bismillah. Tengok keras. So nak makan. Kenapa semalam saya beli sedap? Lepas tu dia macam tak nipis. Semalam sedap tau. Sedap. So yang ni strawberry, yang ni muskat. Tapi tengah hulu ni manis lah korang. So kalau datang makanlah dengan member, jangan habiskan seorang. Tapi saya datang seorang, saya tak ada tangan nak pegang.
dia punya gula tu tebal sangat lah korang. Saya suka kalau korang beli, korang kena cari kedai yang gula tu nipis. Jadi dia akan jadi rangup. Tapi yang ni tebal. Sakit tau nak gigit and manis. So kalau korang beli, cari yang gula tu tak setebal sangat. Okay? Korang kalau nak beli tengah hulu, beli dari kedai ni tau. Thank you. Thank you. Sebab dia punya gula tu tak pekat sangat macam gula yang tadi saya beli. Gula dia tu nipis je. So korang tak ada rasa muak macam manis gila tengah hulu tu. 얘 지금 주문 됐다. 긴장 엄청 하고. Lepas dia masukkan dalam kuali tu, dia letak dalam air macam ni. Dan air ni and then dia angkat. So dia nipis. Dia tak terlalu tebal and I like it. And owner dia pun peramah. Beli kat kedai ni, okay? 포장해드려요? 나왔잖아. 안 맞지? Thank you. Very halal garlic bread, halal. Very famous. Garlic bread. 맛있게. 우와, 이걸 이겼어. 스파이시 노 스파이시. 신다고? 너 신다고? 네. 아, 신다고. 매운 걸로 주세요. 네. Apa-kabar? Sehat. How are you? Yeah, I'm fine. 꽃쟁이 뽑아드릴까요? 꽃쟁이 뽑아. 한 번은 괜찮은데 계속 부르니까 데리야끼 소스. Can mix? 아, 코리아. 이렇게 생겼네. 메디 코리아.
Included cheese? Cheese sausage? How much is it? 好啦， Okay. Sekarang kita on the way nak balik dah. Sebab saya pun seorang, saya bosan lah kalau vlogging seorang ni food review. Kalau ada orang kan best, dapat makan sama-sama. Tapi ni kalau saya makan seorang memang tak lah. So saya bungkus, kita makan, saya review dekat hotel nanti, okay? Seluruh pelosok dunia ada. Japan, Turkey, Denmark. Okay, so kita akan sambung review makanan dekat hotel nanti, okay? Saya akan review sama ada korang digalakkan beli ke tak. Tadi kan saya ada tunjuk korang satu kedai ni kan, Ahmad Kebab kan. Kebab dia tak sedap pun weh. Tak payah beli. Tak payah beli. Korang pergi cari kedai kebab lain. Sebab saya dapat recommendation daripada TikTok. Macam orang recommend makanan halal and then orang sebut Ahmad Kebab. Tapi bagi saya rasa dia biasa je lah. Macam plain sangat-sangat. Sebab mahal tau. Macam 12 won. 12,000 won. So kita dah sampai hotel korang. Tengah hulu saya dah terbalik dah. Kakak saya punya habis lah. Okay, so kita tunjuk makanan apa tadi kita beli. Yang ini, saya teringin memang saya excited nak rasa bahulu ni. Memang cakap saya sedap. Saya beli pizza custard tadi. First time saya nak rasa. Bismillah, terasa. Tapi mesti sejuk. Sedap lah. Saya rasa saya akan repeat balik. Repeat lagi. Tengok feeling dia. Dia tak manis sangat. Dia rangup. Dan dia masih panas ya. Saya beli 30 minit tadi. Nama dia tulis kat sini. Croissant Taiyaki. Kami tengok feeling dia. So yang ni kalau korang datang Myeongdong Night Market, korang wajib try tau. Bahulu ni. Orang Malaysia panggil bahulu. Tapi dia tak ada macam bahulu sangat. Colour dia ya sama macam bahulu kita Malaysia. Tapi bahulu kita mana ada refill filling dalam tu kan. Tapi yang ni dia ada. Ayam ni lembut. Sos teriyaki dia sedap. Saya suka. Saya tak suka sos yang klise macam BBQ semua tu kan. That's why saya pilih sos teriyaki. And orang ni dia pandai cakap bahasa Melayu sikit-sikit tau. So kita sukalah. Saya beli sebab dia pandai cakap bahasa Melayu. Saya appreciate dia tegur saya. Apa khabar? Next. Kita nak rasa ayam. Dia ada buat lubang atas tu. So kalau wap daripada ayam ni keluar, senang lah. Ayam dia sos sweet sour, hot and sour rasa. Bismillah.
Basically dia macam ayam goreng biasa je. Cuma tepung dia sedap, tepung dia rangup. Sos dia saya suka. Sweet and sour. Tapi benda ni kita pun boleh masak sendiri kat rumah guys. Tapi okey lah nak rasa kan. Tteokbokki saya tak beli sebab saya dah terlalu kenyang hari ni. So tu je review makanan daripada Seoul Night Market. Saya nak balik Malaysia dah. Lagi 2 hari je kat Korea. Esok kita akan main ski. Saya tak tahu benda tu akan jadi macam mana. Jangan lupa tengok vlog Seoul tour saya. Untuk korang tahu tempat mana yang menarik, tempat mana yang best saya pergi dekat Seoul ni. Kita akan pergi Turkey lepas ni. Okay? So, nantikan vlog saya. Vlog dekat negara lain. Ke depan kita akan pergi negara lain sebelum saya kerja. Saya betul nak penuhkan cuti saya ni dengan travel tau. Sebab saya nanti dah kerja saya tak dapat travel macam ni. So memang saya nak all out. Walaupun sebenarnya kaki rasa tercabut dah. Tapi bila mak tanya, okay. Tak penat pun. Bila mak tanya saya akan selalu cakap macam tu. Padahal rasa macam penat kan. Tapi nanti saya balik Malaysia. Macam 5 hari macam tu. 4 hari kot. Saya balik Malaysia 4 hari macam tu. Lepas tu terus gerak fly pergi cuti kat negara lain. Okay guys, tu je vlog untuk kali ni. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down below. Bye bye. Jumpa nanti next vlog. Kita pergi Turkey.